Selamat datang hutan penuh prosedur inkuas kematian tragis Allahyarhamah Zara Khairina Mahathir. Hari ini kita masuk kepada keterangan saksi ke-8, iaitu Ketua Warden Asrama Azhari Abdul Sagab. Inilah detik paling getir saat kenyataan tentang malam terakhir arwah hidup terungkai di hadapan Koroner Amir Shah Amir Hassan. Tuduhan curi dan lafaz wallahi. Malam sebelum kejadian, berlaku satu insiden di asrama yang kini menjadi tumpuan utama inkues. Pada malam sebelum kejadian, seorang pelajar tingkatan 1 membuat aduan kepada ketua DOM bahawa barang miliknya hilang. Zara kemudian dipanggil dan ditanya mengenai perkara itu. Dia menafikan tuduhan serta bersumpah dengan lafaz wallahi. Pelajar-pelajar lain turut menyelongkar beg serta loker milik Zara Khairina dan mendakwa menemui pin jalur gemilang kepunyaan ketua DOM. Namun Zara sekali lagi menegaskan dia tidak mengambil barang tersebut. Zara dikatakan meninggalkan bilik sambil menangis dan menjerit, "Aku tidak mencuri, bah, bodoh." Inilah kali terakhir rakan-rakan melihat Zara keluar dari bilik menuju tandas sambil menangis. Pengakuan bertulis dan siasatan dalaman. Saya menerima salinan pengakuan bertulis daripada 5 pelajar berhubung insiden itu. Dokumen itu ditulis selepas saya mengarahkan warden lain menjalankan siasatan dalaman pada 16 Julai lalu, sebaik Zara Khairina dibawa ke Hospital Queen Elizabeth. Namun semua itu sudah terlambat. Beberapa jam selepas tuduhan itu, Zara ditemui tidak sedarkan diri di longkang asrama. Detik akhir di asrama. Kali terakhir dia dilihat ialah ketika keluar dari bilik berkenaan menuju ke tandas dalam keadaan menangis. Itulah detik akhir Zara masih bernyawa di mata rakan-rakannya. Rumusan episod detik akhir. Keterangan Ketua Warden hari ini membuka sisi baru dalam kes ini. Tuduhan mencuri menjadi punca terakhir sebelum Zara hilang. Zara bersumpah wallahi menafikan tuduhan. Dia meninggalkan dorm sambil menangis, menjerit, "Aku tidak mencuri, bah, bodoh." Itu kali terakhir arwah dilihat rakan-rakan. Namun, masih ada persoalan yang belum terjawab. Adakah tuduhan mencuri ini berkait langsung dengan kematiannya? Mengapa Zara ditemui di longkang asrama? Apa sebenarnya berlaku selepas dia meninggalkan bilik menuju tandas? Kesimpulan kronologi penuh inkues ke-8, Ketua Warden Azhari Abdul Sagab. Penemuan barang pribadi Zara, beberapa diary, helaian tulisan tangan dan buku latihan milik Zara ditemui dalam lokar dan kelas. Semua bahan tersebut diserahkan kepada polis untuk siasatan. Kronologi malam kejadian. Pada 16 Julai sekitar 3 pagi, Zara ditemui tidak sedarkan diri di dalam longkang berhampiran asrama. Azhari bersama pengawal keselamatan dan pelajar lain mengalihkan Zara ke kawasan berbumbung sebelum memanggil ambulans. Zara dihantar ke Hospital Queen Elizabeth dan disahkan meninggal dunia pada 17 Julai. Kehidupan di asrama. Sepanjang pengawasan Azhari sebagai Ketua Warden, Zara tidak pernah membuat aduan tentang masalah di asrama. Isu tuduhan mencuri. Malam sebelum kejadian, Zara dituduh mencuri barangan pelajar lain. Rakan-rakan mendakwa menjumpai barang dalam lokarnya. Zara menafikan tuduhan tersebut dalam keadaan sangat tertekan. Itulah kali terakhir dia dilihat sebelum ditemui di longkang beberapa jam kemudian. Latar belakang inkues. Imbas kembali, Zara Khairina 13 tahun ditemui tidak sedarkan diri di longkang asrama pada 16 Julai. Beliau disahkan meninggal dunia sehari kemudian di Hospital Queen Elizabeth. Pada 8 Ogos, kuburnya digali semula untuk bedah siasat. Dan pada 13 Ogos, Jabatan Peguam Negara mengarahkan inkues penuh dijalankan. Inkues ini masih berjalan dan kita hanya mampu menanti jawapan sebenar di mahkamah. Al-Fatihah buat Allahyarhamah Zara Khairina Mahathir. Terima kasih kerana menonton liputan penuh ini. Jangan lupa tekan subscribe, like dan aktifkan loceng notifikasi untuk mengikuti episod seterusnya.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Tuhan yang Maha Penyayang, yang menguasai langit dan bumi, kami serahkan roh Allah Yarhamah Zara Khairina Mahathir ke dalam rahmat-Mu. Ampunkan segala dosa dan khilafnya, yang disengajakan mahupun tidak, yang nyata mahupun tersembunyi. Lapangkanlah kuburnya, cahayailah ia dengan nur-Mu, dan jadikan ia sejuk, tenang, serta penuh ketenteraman yang tidak terganggu. Ya Allah, tempatkanlah Zara dalam golongan orang-orang yang Engkau cintai. Masukkan dia ke syurga-Mu yang tertinggi, yang penuh nikmat dan keamanan. Jauhkan dia daripada azab kubur, daripada kesakitan, daripada segala penderitaan, dan peliharalah hatinya dari segala kegelisahan. Ya Allah, limpahkan rahmat dan ketabahan kepada ibu bapa, keluarga dan semua yang menyayangi Zara. Ringankanlah hati mereka yang sedang diuji dengan kehilangan yang amat pedih ini. Lapangkan dada mereka dengan iman, kuatkan jiwa mereka dengan redha dan berikan mereka ketenangan yang melebihi kesedihan duniawi. Jadikan mereka tabah, sabar dan terus teguh menghadapi setiap dugaan-Mu. Ya Allah, kami mohon keadilan untuk Zara. Tunjukkan kebenaran dalam kes ini. Bimbing pihak yang bertanggungjawab untuk menjalankan siasatan dengan telus, adil dan penuh keikhlasan. Jika ada sesiapa yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam kematian adik Zara, berikanlah hukuman yang setimpal menurut keadilan-Mu, agar menjadi pengajaran kepada semua masyarakat, agar tidak berlaku lagi kejadian sebegini. Ya Allah, jadikanlah setiap detik kes Zara ini sebagai pengajaran bagi kami. Ajarilah kami untuk menjaga anak-anak dengan kasih sayang yang tulus, melindungi mereka dari bahaya dan mendidik mereka dengan iman, akhlak dan ketakwaan kepada-Mu. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami jika kami pernah lalai dalam menunaikan hak-hak sesama manusia. Terimalah doa ini dengan rahmat-Mu yang tidak bertepi. Lindungilah kami, keluarga dan semua yang mencari keadilan daripada kezaliman, fitnah dan kemudaratan. Ya Allah, jauhkan segala kejahatan, beri kekuatan kepada mereka yang lemah, dan gantikan kesedihan dengan cahaya harapan dan ketenangan. Terimalah doa kami, Ya Rabbal Alamin, dan terimalah semua amal ibadah, doa dan zikir Allah Yarhamah Zara Khairina. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Ya Rabbal Alamin.